ada anak laki-laki, saya nak akikah, boleh tak saya nak buat tahun ini sebab tahun depan ada sebahagian, tahun ini sebahagian? Jawabnya, boleh. Dia ada anak laki-laki, dia nak buat 2 ekor. Tahun ni nak buat seekor, tahun depan nak buat seekor. Faham tak lagi? Jawabnya boleh. Cuma nak faham begini. 2 perkara nak suruh faham. Yang pertama, akikah sekali saja seumur hidup. Bila membuat dah tahun ini, maka selesai akikah. Membuat pula tahun depan, jadi sedekah. Tidak akikah. Faham tak lagi? Kan ini sekali je. Nah, kita akad nikah dah tahun ni, nak akad nikah pula tahun depan. Tak jadi. Faham tak lagi? Dia sekali je. Sah dah. Nah, ada pun korban, dia sunat setiap tahun sekali. Datang Zulhijjah. Faham tak lagi? Maka dah tahun depan sekali pula dapat korban lagi. Tepan tu kena buat korban pula sekali lagi. Jadi 3 kali Zulhijjah. Ada pun akikah dah. Bila membuat tahun ni sekali, selesai dah akikah anakmu. Tahun depan mu buat pula. Tahun depan buat dah. Jadi sedekah. Faham? Itu saya nak faham. Yang kedua, ramai orang tu salah faham. Dia kata kalau nak ngekah anak laki-laki 2 ekor. Salah. Yang betulnya anak laki-laki seekor, anak perempuan seekor juga. Okey, lepas tu ulama kata, dan sunat akikahkan anak lelaki seekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Tetapi afdal anak laki-laki 2 ekor. Faham lagi ya? Seekor sah. Afdal 2 ekor. Bukan mesti 2 ekor. Ramai orang salah faham kena buat 2 ekor. Tu yang faham seekor dulu tak ada pitih. Faham? Tak. Dah 2 ekor afdal. Laki-laki sah seekor, perempuan pun sah seekor. Cuma afdal perempuan seekor, laki-laki tambah seekor lagi. Tu cara dia baru kita faham.